Selamat kembali. Okey, hari ni kita nak bincang satu benda yang saya rasa sangat penting, terutamanya dalam keadaan sekarang. Kita akan cuba fahamkan apakah halangan-halangan dari sudut undang-undang yang perlu kita lepasi kalau kita nak cabar dasar-dasar besar kerajaan. Pernah tak awak rasa macam tu? Kita nampak satu dasar, kita tak setuju. Kita rasa macam, ini tak betul. Tapi lepas tu, kita rasa macam terperangkap. Tak tahu nak buat apa. Rasa macam suara kita ni takkan ke mana-mana kan? Baiklah, jom kita tengok. Sebenarnya, halangan pertama bila kita nak cabar sesuatu dasar tu, bukanlah sama ada hujah kita cukup kuat atau tidak. Langsung bukan. Halangan yang sebenar adalah untuk melepasi pintu mahkamah tu sendiri. Dan pintu ni, ia dikawal ketat oleh beberapa prinsip undang-undang yang fundamental. Jadi, kita boleh bayangkan ada dua penjaga pintu utama yang kawal pintu mahkamah ni. Jom kita kenal siapa mereka ni, supaya kita faham kenapa bukan semua benda boleh terus dibawa ke muka pengadilan. Penjaga pertama ialah doktrin pengasingan kuasa. Bunyi macam kompleks tapi konsep dia mudah je. Kerajaan ada 3 cabang. Satu buat undang-undang, satu laksanakan dan satu lagi iaitu mahkamah, tugasnya untuk mentafsir undang-undang. Mahkamah bukan pembuat dasar. Sebab itulah mereka sangat-sangat teragak-agak untuk campur tangan dalam urusan dasar. Itu bukan bidang kuasa mereka. Jadi ini membawa kita kepada penjaga pintu yang kedua. Dan penjaga kedua ni mungkin yang paling kritikal untuk kita faham ialah locus standi. Awak anggap je ini macam tiket masuk ke mahkamah. Kalau tak ada tiket ni, tak kisahlah hujah awak tu bijak macam mana sekalipun, pintu mahkamah takkan terbuka. Awak kena buktikan yang awak secara peribadi terjejas secara langsung oleh dasar tersebut. Dekat sini kita boleh nampak perbezaan yang paling jelas antara isu politik dengan isu yang boleh diadili atau justiciable. Kalau kita datang ke mahkamah dan kata, saya tak setuju dengan dasar ni sebab ia akan rosakkan ekonomi, itu adalah satu isu politik. Mahkamah akan kata, maaf, itu bukan kerja kami. Tapi, kalau kita boleh tunjukkan yang pelaksanaan dasar itu sendiri dah melanggar satu undang-undang yang spesifik, yang itu baru mahkamah akan dengar. Itu dah masuk bidang kuasa mereka. Jadi persoalan besar di sekarang, macam mana kita nak tukar rasa tak puas hati kita ni yang asalnya cuma rungutan politik kepada satu kes undang-undang yang sah yang mahkamah akan pandang dan pertimbangkan. Di sinilah kita perkenalkan satu alat atau kita boleh panggil ia kunci yang direka khas untuk tujuan ni. Ia dikenali sebagai SN 2.0. Analogi ni memang terbaik. Cuba fikirkan, awak seorang warga negara, betul? Tapi bolehkah awak terus ambil kunci kereta dan pandu? Tak boleh kan? Awak perlukan lesen memandu dulu. Begitulah juga dalam gelanggang undang-undang. Untuk suara awak didengari secara sah, awak perlukan lesen yang prosedural. SN 2.0 inilah lesennya. Satu perkara yang sangat penting untuk kita faham, SN 2.0 ni bukan macam tongkat sakti yang tiba-tiba cipta hak baru untuk kita. Tak, fungsinya adalah untuk membuktikan secara hitam putih yang kita telah menggunakan hak sedia ada kita dengan cara yang betul dan teratur mengikut prosedur. Okey, sekarang mari kita tengok dengan lebih teliti macam mana sebenarnya kunci ni berfungsi. Ia sebenarnya membina satu rantaian peristiwa yang sangat kukuh dari sudut pandang undang-undang. Prosesnya ada 4 langkah yang logik. Pertama, awak buat bantahan secara rasmi, ada rekod. Kedua, awak hantar notis rasmi kepada pihak berkuasa yang terlibat. Ketiga, yang ini penting, awak bagi mereka tempoh masa yang munasabah untuk bertindak. Dan langkah keempat, kalau mereka tak buat apa-apa, kegagalan mereka untuk bertindak balas inilah yang menjadi asas kes awak. Ia menjadi kecederaan undang-undang yang memberikan awak locus standi. Nampak tak betapa bijaknya anjakan yang berlaku di sini? Perdebatan kita dah tak berbunyi macam, saya tak suka dasar awak. Sebaliknya, ia dah menjadi, anda telah gagal untuk melaksanakan tanggungjawab statutori anda, walaupun selepas notis rasmi telah diberikan. Tiba-tiba, isu ini dah jadi satu isu undang-undang tulen. Jadi, jadual ni rumuskan segalanya dengan baik. Di satu pihak, SN 2.0 ni bantu kita bina kes. Kita ada rekod rasmi, jadi tak ada siapa boleh kata kita diam tanda setuju. Di pihak lain pula, ia bantu kita lepasi halangan mahkamah sebab kita dah buktikan kita dah cuba cara lain dulu dan kita ubah isu tu jadi isu yang mahkamah boleh adili. Jadi, pada penghujungnya, ia sebenarnya adalah satu pilihan antara dua pendekatan yang sangat berbeza kalau kita nak cabar sesuatu dasar.
perbandingan ni memang jelas kan? Tanpa prosedur yang betul macam SN 2.0, hujah kita akan dilihat sebagai pendapat politik semata-mata dan kemungkinan besar akan ditolak. Tapi, dengan menggunakan struktur yang betul, hujah kita bertukar menjadi satu isu perundangan yang sah yang membuka pintu untuk mahkamah membuat pertimbangan. Inilah mesej utamanya. Bising-bising di media sosial atau berhimpun di jalanan mungkin ada peranan dan tempatnya. Tetapi di dalam gelanggang mahkamah, permainannya berbeza. Yang penting bukanlah siapa yang paling lantang menjerit. Yang penting ialah siapa yang paling berdisiplin dari segi perundangan, yang ikut prosedur dan yang membina kes yang kukuh. Jadi, saya nak tinggalkan awak semua dengan soalan ini untuk kita fikirkan bersama. Mungkinkah satu langkah yang nampak macam kecil dan teknikal seperti menghantar sekeping notis rasmi sebenarnya mempunyai kuasa untuk mengubah rungutan orang ramai kepada satu tindakan undang-undang yang sah dan berkesan? Fikir-fikirkan. Pernah tak anda tertanya-tanya kenapa kebanyakan gerakan rakyat untuk menuntut perubahan selalunya macam tak ke mana? Walaupun dapat sokongan ramai, sistem yang ada tu macam kebal, tak berganjak langsung. Hari ni, kita akan bedah satu hujah dari Malaysia yang mendakwa dah jumpa punca masalah ni dan juga jalan keluarnya melalui satu konsep yang dipanggil checkmate perlembagaan. Jadi, kat mana silapnya sebenarnya? Kenapa protes besar-besaran, petitisi berjuta tanda tangan dan tekanan awam yang kuat selalunya gagal bawa perubahan yang betul-betul kekal? Mungkinkah semua gerakan ni sebenarnya tersalah sasaran? Nah, menurut bahan sumber yang kita kaji ni, jawapannya ya. Kebanyakan gerakan hanya serang kerajaan sebagai pentadbir. Mereka tak sentuh punca kuasa tu sendiri. Mereka tak faham yang kuasa sesebuah negara ni wujud melalui satu rantaian kesahihan atau legitimasi. Selagi rantaian tu tak putus sepenuhnya, sistem tu akan terus hidup. Okey, untuk faham rantaian ni, kita kena tengok dulu macam mana sebenarnya struktur kuasa kat Malaysia ni berfungsi. Hujah ini kata ia bukan sekadar model 3 cabang kuasa yang biasa kita dengar tu. Sebaliknya, ada satu lagi lapisan tambahan yang amat-amat penting. Strukturnya macam ni. Paling atas, rakyat, sumber kedaulatan yang sebenar. Kuasa itu kemudian diamanahkan kepada monarki iaitu yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja yang bertindak sebagai penjaga perlembagaan. Hanya di bawah payung monarki inilah wujudnya 3 cabang pentadbiran yang kita kenal. Eksekutif, legislatif dan kehakiman. Jadi, monarki ni ibarat benteng pertahanan tertinggi yang sepatutnya pastikan ketiga-tiga cabang lain tu tak lari daripada landasan. Jadi, teorinya macam ni lah. Sistem ni ada safety net atau jaring keselamatan. Kalau eksekutif buat hal, monarki masih boleh tegur. Kalau parlimen luluskan undang-undang yang menindas, monarki masih ada kuasa untuk menolakkannya. Selagi benteng tertinggi ni, yakni monarki, tidak direkodkan gagal, kesahihan negara masih boleh diselamatkan olehnya. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian paling penting dalam hujah ni. Puncanya datang daripada satu kes mahkamah yang spesifik. Dokumen sumber mendakwa kes ini telah merekodkan bukan saja kegagalan 3 cabang pentadbiran tu, tetapi juga kegagalan benteng terakhir itu sendiri pada masa yang sama. Inilah dia bukti utamanya, kes mahkamah Adam bin Ahmad. Keseluruhan hujah checkmate ni berpaksikan kepada prosiding undang-undang yang direkodkan ni. Ia didakwa membuktikan macam mana setiap cabang kuasa telah gagal dalam tanggungjawab perlembagaan mereka bila berdepan dengan satu ancaman yang sangat asas. Dokumen mahkamah tu menggunakan petikan macam ni untuk menggambarkan ancaman tersebut. Ia merujuk kepada pelaksanaan dasar seperti Revolusi Industri Keempat atau 4IR. Dalam kes tu, dasar-dasar ini dihujahkan sebagai satu agenda yang berpotensi mengubah sifat asas kemanusiaan kita dan secara langsung melanggar hak-hak asasi yang termaktub dalam perlembagaan. So, dokumen mahkamah ni menghujahkan satu kegagalan yang sistematik. Mula-mula, eksekutif dituduh laksanakan dasar yang langgar hak asasi. Lepas tu, legislatif pula luluskan undang-undang yang bagi jalan pada dasar tu. Bila benda ni dicabar di mahkamah, kehakiman pula didakwa tolak kes atas alasan teknikal tanpa sentuh pun isu sebenar. Dan yang paling kritikal sekali, monarki sebagai benteng terakhir didakwa gagal untuk campur tangan bagi menghentikan semua pelanggaran perlembagaan ni. Ini bermakna sumpah jawatan juga telah dilanggar. Jadi, apa berlaku bila semua sekali dalam rantaian legitimasi tu putus serentak? Menurut teori ini, inilah yang dipanggil sebagai checkmate perlembagaan.
Jom kita fahamkan betul-betul definisi ini. Ia bukan sekadar krisis politik biasa. Ia adalah satu keadaan di mana sistem itu sendiri didakwa telah hilang keupayaan untuk baiki diri sendiri dari dalam. Kenapa? Sebab setiap lapisan keselamatan, termasuk yang paling tinggi sekali, dah pun gagal berfungsi. Perbandingan ni jelaskan perbezaannya. Gerakan biasa akan serang satu cabang, contohnya eksekutif, sambil berharap cabang lain macam kehakiman atau monarki akan datang selamatkan keadaan. Tapi, hujah checkmate ni lain sama sekali. Ia mendakwa dah tiada lagi penyelamat di dalam sistem. Ini bukan lagi krisis politik tapi satu kekosongan perlembagaan yang total. Ini soalan logik yang seterusnya kan. Kalau keseluruhan struktur yang bagi kuasa dan kesahihan kepada negara tu dah runtuh, dari mana pula datangnya otoriti atau hak untuk memerintah? Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir dan yang paling penting. Dalam keadaan checkmate macam ni, kuasa sebenarnya terletak di tangan siapa? Kesimpulan utama daripada hujah ni sebenarnya cukup mudah. Apabila kontrak atau perjanjian perlembagaan itu sendiri dah batal disebabkan kegagalan serentak semua pihak yang diamanahkan, maka kedaulatan secara automatik patah balik kepada sumber asalnya, iaitu rakyat. Jadi, macam mana idea ni disebarkan? Melalui satu dokumen yang dinamakan Notis Serahan Tangan 2.0 atau SN 2.0. Penting untuk kita faham, ini bukan seruan untuk turun ke jalan raya atau buat protes. Sebaliknya, ia adalah satu pemberitahuan dari segi undang-undang. Tujuannya adalah untuk sebarkan rekod fakta tentang kegagalan sistemik ni, untuk ingatkan setiap penjawat awam tentang liabiliti peribadi mereka dan minta mereka rekodkan pendirian mereka secara rasmi. Perkara paling penting di sini ialah perbezaan yang dibuat. Hujah ini tak ajak orang untuk rampas kuasa. Ia cuma satu pengisytiharan berdasarkan rekod undang-undang yang sedia ada yang menyatakan bahawa asas kepada kuasa kerajaan itu sendiri telah terhapus. Ia lebih kepada satu strategi maklumat dan perundangan. Dan kita akhiri dengan soalan ini yang merumuskan dilema utama yang dibentangkan. Jika keseluruhan struktur yang kita harapkan untuk melindungi kita, bermula daripada eksekutif, parlimen, mahkamah, sehinggalah ke monarki, direkodkan telah gagal serentak, maka kepada siapa lagi amanah itu boleh diserahkan? Hujah ini mencadangkan jawapannya kembali kepada punca segala kedaulatan, iaitu rakyat itu sendiri. Baiklah. Jom kita bincangkan satu topik yang agak berat tapi sangat-sangat penting. Legitimasi perlembagaan. Kita akan cuba rungkai hujah undang-undang ni satu persatu bermula dari akar umbinya, iaitu asas undang-undang negara kita sendiri. Okey, untuk faham keseluruhan cerita ni, kita kena mula dari ground zero. Peraturan paling utama dalam sistem kita, perlembagaan itu sendiri. Perkara 41 ni, bayangkan ia macam undang-undang bos kepada semua undang-undang lain. Senang cerita, apa-apa je undang-undang atau dasar yang dibuat lepas Hari Merdeka, kalau ia bercanggah dengan perlembagaan, ia akan jadi tak sah, terbatal, titik. Dan kena faham ya, ini bukan sekadar teori undang-undang yang kita bincang di kedai kopi. Bukan. Ini adalah tulang belakang struktur asas negara kita, the bedrock. Jadi, kalau perlembagaan tu tulang belakang, macam mana pula orang yang berkuasa ni dapat hak untuk guna kuasa mereka? Di sinilah masuknya komponen kedua yang sangat-sangat penting. Sumpah jawatan ni bukan sekadar satu upacara, tahu tak? Ia sebenarnya syarat utama prerequisite untuk kuasa eksekutif dan kehakiman tu wujud. Dengan bersumpah, mereka berjanji untuk jaga, lindungi dan pertahankan perlembagaan. Nampak tak kaitan dia kat sini? Kuasa tu tak boleh berdiri sendiri. Ia bergantung sepenuhnya pada sumpah untuk jadi sah. Dan sumpah tu pula adalah kunci yang mengikat pemegang kuasa pada perlembagaan. Tanpa sumpah yang ditepati, hujah dia ialah kuasa tu sendiri dah hilang asas undang-undangnya. Jadi, apa yang berlaku bila ikatan asas antara sumpah dan perlembagaan ni didakwa telah terputus? Kerajaan kita ni ada 3 cabang utama kan? Eksekutif yang laksanakan dasar, legislatif yang buat undang-undang dan kehakiman yang jadi penjaga perlembagaan. Dan yang paling penting, semua pegawai dalam ketiga-tiga cabang ni terikat dengan sumpah masing-masing untuk pertahankan perlembagaan. Jadi hujah dia macam ni, kalau sumpah tu dah dilanggar, ia ibarat kita putuskan satu rantai. Rantaian legitimasi tu terputus. Sebab apa? Sebab sumber utama kuasa tu, iaitu perlembagaan, dah tak dijunjung lagi. Dan di sinilah
masuknya satu dokumen yang dipanggil Notis Berkanun 2.0. Penting untuk kita faham, ia dibingkaikan bukan sebagai satu protes, tapi sebagai satu instrumen undang-undang yang formal. Cuba tengok format dia. Ada kepala surat mahkamah tinggi, kan? Ini bukan suka-suka. Ini sengaja dibuat untuk tunjukkan dari awal lagi, hey, ini bukan surat bantahan biasa. Ini notis undang-undang yang serius. Notis ini membina hujahnya dengan memetik dasar-dasar yang berkaitan dengan konsep global macam revolusi perindustrian keempat. Hujah utamanya ialah dasar-dasar ini yang dikatakan bertujuan untuk mengubah sifat asas manusia secara langsung bercanggah dengan hak dan perlindungan yang dijamin di bawah perlembagaan. Peta minda yang nampak rumit ni sebenarnya cuba untuk tunjukkan satu hujah yang sangat terperinci. Ia cuba kaitkan dasar-dasar global ni secara langsung dengan perlembagaan kita. Dengan mengatakan bahawa bila kita ubah definisi menjadi manusia, kita sebenarnya sedang meruntuhkan seluruh kerangka undang-undang yang dibina untuk melindungi insan semula jadi. Okey, jadi apa sebenarnya kesan undang-undang bila notis macam ni diserahkan? Ia berkisar tentang dua perkara, pengetahuan dan accountability. Poin utama kat sini ialah notis ni bertujuan untuk wujudkan satu rekod rasmi yang pegawai-pegawai dah pun diberi amaran. Ini penting sebab hujah dia, lepas terima notis ni, kegagalan untuk siasat isu tersebut bukan lagi sekadar satu pengabaian tapi satu kesalahan yang disengajakan. Matlamat hujah ni adalah untuk pindahkan tanggungjawab daripada satu institusi yang abstrak kepada individu yang secara sedar meneruskan tindakan yang dipertikaikan. Alasan saya cuma ikut arahan mungkin dah tak boleh diguna pakai lagi. Hujah untuk liability peribadi ni bukan main cakap kosong. Ia disokong oleh peruntukan undang-undang yang sedia ada. Macam yang terdapat dalam Kanun Keseksaan yang memang menyasarkan individu dalam kedudukan berkuasa. Jadi secara ringkasnya, seluruh mekanisme SN 2.0 ni direka untuk alihkan perdebatan. Bukan lagi pasal dasar tu bagus ke tak, tapi fokus sepenuhnya kepada soalan yang lebih asas. Adakah kuasa yang digunakan untuk kuatkuasakan dasar tu sah di sisi undang-undang? Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang sangat provokatif. Kalau asas kuasa itu sendiri dipertikaikan, apa agaknya status undang-undang setiap tindakan yang diambil atas nama kuasa itu? Satu persoalan asas tentang sifat undang-undang dan otoriti itu sendiri. Selamat datang semua. Pernah tak anda tertanya-tanya, kenapa banyak sangat gerakan yang kita nampak penuh semangat, penuh jiwa, tapi bila sampai mahkamah, terus gagal? Hari ini kita akan kupas satu konsep undang-undang yang boleh kata jadi penjaga pintu mahkamah. Namanya locus standi. Dan kita akan tengok macam mana satu alat, iaitu SN 2.0, boleh jadi kunci untuk tukar retorik semata-mata kepada tindakan undang-undang yang betul-betul sah. Okey, jom kita tengok apa yang ada dalam perbincangan kita hari ini. Kita akan mula dengan masalah sebenar di mahkamah. Lepas tu kita guna satu analogi yang mudah faham pasal locus standi. Dan akhir sekali kita akan lihat macam mana semua ni boleh bantu kita bina satu asas yang kukuh untuk menang. Okey, kita mulakan dengan bahagian 1, masalah sebenar di mahkamah. Dekat sini kita akan faham kenapa semangat berkobar-kobar tu saja tak cukup. Ini soalan paling besar kan? Kenapa gerakan yang nampak begitu kuat, begitu bersemangat, selalu sangat sangkut bila masuk mahkamah? Jawapannya selalunya bukan sebab kurang semangat, tapi sebab satu halangan teknikal yang sangat-sangat penting. Dan inilah dia puncanya. Bukan sebab tak berani, bukan sebab tak cukup orang, tapi sebab tak ada locus standi. Ia adalah satu konsep undang-undang yang jadi langkah pertama. Kalau langkah ni pun tak lepas, kes tu takkan didengar langsung. Jadi, locus standi ni, bayangkan dia macam bouncer dekat pintu mahkamah. Kalau anda tak ada pas atau kelayakan ni, tak kiralah hujah anda tu hebat macam mana sekalipun, pintu mahkamah tu memang takkan terbuka untuk anda. Langsung takkan dilayan. Kenapa macam tu? Sebab mahkamah ada prinsip asasnya sendiri, doktrin pengasingan kuasa. Tugas mahkamah adalah untuk tafsir undang-undang yang ada, bukan untuk gubal dasar baru atau masuk campur semata-mata sebab satu dasar tu tak popular di kalangan rakyat. Jom masuk bahagian 2. Kita akan gunakan satu analogi mudah, analogi lesen, untuk kita betul-betul faham konsep locus standi yang nampak rumit ni. Okey, fikirkan macam ni. Awak dan saya, kita lahir sebagai warga negara. Itu hak kita yang semula jadi, tak boleh dipertikaikan. Tapi, walaupun kita warga negara, boleh tak kita terus ambil kereta dan pandu di jalan raya? Tak boleh kan? Kita perlukan satu kebenaran khusus. Kita perlukan lesen memandu.
Jadi, sama je konsepnya. Kalau atas jalan raya tanpa lesen, tindakan kita tu tak sah. Begitulah juga dalam mahkamah. Tanpa locus standi, kita tak ada lesen atau hak untuk didengar oleh hakim. Dekat sinilah peranan SN 2.0. Ia ibarat lesen prosedural kita. Penting untuk faham, ia tak cipta hak baru yang kita tak ada. Tapi, ia buktikan yang kita guna hak sedia ada kita tu dengan cara yang betul mengikut lunas undang-undang. Seterusnya, bahagian 3, memahami locus standi. Jadi, apa sebenarnya yang kita kena buktikan untuk dapat lesen ni? Untuk dapat hak untuk didengar? Okey, jadi ada 4. Kita panggil dia rantaian locus standi. 4 benda ni kena ada, tak boleh kurang satu pun. Pertama, kena ada satu kewajipan undang-undang yang jelas pada pihak berkuasa. Kedua, pihak berkuasa dah pun dimaklumkan pasal kemungkinan ada pelanggaran. Ketiga, lepas dah maklum tu, diorang tak buat apa-apa, gagal bertindak. Dan yang keempat, paling penting, kegagalan tu menyebabkan anda sebagai plaintiff terkesan. Kalau satu je daripada 4 rantai ni putus, habis. Kes anda tu tak lebih dari sekadar cakap-cakap kosong di mata undang-undang. Sekarang kita ke bahagian 4, kekuatan sebenar notis berkanun. Di sinilah SN 2.0 ni betul-betul tunjuk belangnya. Macam mana ia tolong kita sambungkan setiap satu rantai yang kita sebut tadi. SN 2.0 ni bukan sekadar surat biasa. Ia adalah dokumen rasmi yang berdaftar. Fungsinya adalah untuk menukar aduan atau rungutan kita kepada satu rekod komunikasi yang rasmi. Bila dah rasmi macam ni, tak boleh dinafikan lagi yang pihak berkuasa memang dah terima makluman. Jadi, apa yang SN 2.0 buat? Pertama, ia wujudkan paper trail atau jejak kertas yang kukuh. Ia rekodkan bantahan kita secara rasmi, ia patahkan andaian diam tanda setuju dan yang paling penting, ia jadi bukti kita dah pun cuba selesaikan isu ni di peringkat pentadbiran dulu. Keduanya, ia membingkai semula keseluruhan isu kita. Daripada sekadar luahan perasaan, ia jadi satu komunikasi undang-undang yang formal. Isunya bukan lagi soal saya tak suka, tapi soal ada kemungkinan kewajipan undang-undang telah diabaikan. Ini adalah bahasa yang mahkamah faham. Dan inilah perubahan paling strategik. Nampak tak bezanya? Hujah kita beralih daripada saya tak setuju dengan dasar ni kepada pihak berkuasa dah dimaklumkan pasal pelanggaran undang-undang tapi mereka gagal bertindak. Isu kedua ni barulah isu yang boleh diadili oleh mahkamah. Kita teruskan ke bahagian 5, aktivisme lawan litigasi. Sangat penting untuk kita faham yang dua benda ni main dalam gelanggang yang berbeza dengan peraturan yang berbeza. Aktivisme matlamatnya untuk cipta tekanan sosial. Ia guna naratif awam, ia guna retorik. Tapi litigasi pula, matlamatnya adalah remedi undang-undang. Ia perlukan disiplin ikut prosedur dan bahasanya adalah bahasa bukti dan statut. Dua dunia yang sangat berbeza. Jadi, kalau kita bawa semangat aktivisme ke dalam mahkamah tanpa ikut disiplin prosedur, tanpa notis rasmi macam SN 2.0, mahkamah mungkin akan pandang perjuangan kita tu sebagai bunyi-bunyi politik je. Ia takkan sampai ke peringkat perbicaraan pun. Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir, bahagian 6, membina asas untuk kemenangan. Jom kita simpulkan sekali lagi kenapa SN 2.0 ni adalah alat yang begitu kritikal. Secara ringkasnya, SN 2.0 ni macam penterjemah yang ambil semua kerisauan dan semangat kita dan ia terjemahkan ke dalam bahasa mahkamah yang rigid dan berstruktur. Ia beri kita peluang untuk berlawan dalam gelanggang yang betul dengan senjata yang betul. Jadi, apa yang kita boleh ambil dari semua ni? Macam ni lah. Dalam mahkamah, kemenangan tu bukan milik orang yang paling lantang menjerit. Tak, kemenangan tu milik orang yang paling berdisiplin, yang paling teliti membina asas undang-undang yang boleh diuji. Ini bukan pasal siapa paling bising, tapi pasal siapa yang buat kerja rumah dengan betul, langkah demi langkah, supaya suara kita tu bukan jadi dengar, tapi ada taring di sisi undang-undang. Itu bezanya. Selamat datang! Untuk perkongsian kali ini, kita akan guna satu analogi yang saya rasa semua orang boleh faham. Gelanggang silat. Kenapa? Sebab kita nak bedah siasat satu idea undang-undang yang terus terang agak rumit, iaitu informed consent atau persetujuan termaklum. Dan kita akan lihat macam mana konsep ni jadi kunci untuk kita dapat lesen masuk mahkamah atau apa yang peguam panggil locus standi.
Okey, soalan ni memang soalan besar. Macam mana kita sebagai orang biasa nak tegakkan hak kita terhadap satu keputusan yang nampak macam kita dah bersetuju. Tak kiralah kita berdepan dengan pihak berkuasa ke atau institusi perubatan. Sebenarnya, jawapannya bukan terletak pada siapa yang paling kuat menjerit, tapi ia bergantung pada satu benda je. Adakah persetujuan yang kita beri tu betul-betul sah di sisi undang-undang? Jom kita bayangkan balik gelanggang silat tadi. Sebelum seorang pesilat tu masuk, dia mesti faham apa risikonya kan? Tapi persetujuan dia tu hanya akan jadi sah kalau 4 syarat ni dipenuhi. Pertama, ia mesti sukarela. Kedua, pesilat tu kena tahu semua peraturan dan risiko. Ketiga, tak ada paksaan langsung. Dan keempat, risiko cedera tu mestilah sesuatu yang kita boleh agak. Inilah dia teras kepada informed consent. Jadi, dalam gelanggang ni, ada satu hubungan antara individu yang kita panggil pesilat dengan penganjur atau pihak berkuasa. Si pesilat ni setuju untuk ikut peraturan sebab dia percaya penganjur dah berlaku jujur tentang semua benda. Asas kepada semua ni ialah kepercayaan dan ketelusan. Okey, ini membawa kita kepada satu prinsip undang-undang yang dah lama wujud. Volenti non fit injuria. Bunyi macam complicated tapi maksudnya mudah je. Kepada orang yang rela, tiada kecederaan dilakukan. Maksudnya, kalau anda faham risikonya dan anda masuk gelanggang tu dengan rela hati, undang-undang akan anggap anda dah terima risiko tu. Jadi, kalau berlaku kecederaan yang memang dijangka, pintu untuk menuntut dah tertutup. Tapi, apa jadi kalau persetujuan tu sendiri ada masalah? Kalau kepercayaan yang jadi asas persetujuan tu dikhianati? Kat sinilah keadaan mula jadi menarik dari sudut undang-undang. Inilah dia analogi yang paling cun untuk keadaan di mana persetujuan jadi tak sah. Contohnya, apa jadi kalau pesilat tu diugut, kalau kau tak bertanding, kau kena buang kerja. Itu paksaan kan? Atau dia tak diberitahu yang lawan dia akan guna senjata tersembunyi. Ini pula maklumat yang tak lengkap. Dalam situasi macam ni, persetujuan yang dia bagi mula-mula tadi jadi batal. Mungkin ada yang tanya, kenapa tak bantah awal-awal? Betul. Tapi undang-undang pun faham, persetujuan boleh dicabar kemudian, terutamanya kalau ia didapati dengan cara yang salah. Kalau kita tak bantah awal-awal, tak semestinya ia menghalalkan persetujuan yang tak sah tu. Cuma, beban untuk buktikan ia tak sah sekarang terletak di atas bahu kita. Nah, dari sinilah kita akan kenal konsep yang paling penting untuk pastikan kes kita didengari oleh pengadil, iaitu mahkamah. Bila informed consent kita dicabuli, ia sebenarnya mewujudkan satu kecederaan undang-undang dan kecederaan inilah yang akan bagi kita locus standi. Locus standi ni, anggap je ia macam lesen untuk kita berhujah di mahkamah. Ia bukan hak automatik tau. Kita kena buktikan yang kita ada kepentingan yang sah dan kita betul-betul dah alami kecederaan yang diiktiraf undang-undang. Dalam konteks kita hari ni, kecederaan tu ialah hak kita untuk bagi persetujuan yang bebas dan termaklum telah dicabuli. Jadi, macam mana kita nak bina kes kita? Selalunya, ia bermula dengan notis rasmi. Yang menariknya pasal notis ni, satu dokumen ni je boleh jadi kunci kepada segalanya. Ia adalah langkah pertama yang mengubah rungutan peribadi kepada satu pertikaian undang-undang yang formal. Notis rasmi ni sebenarnya buat 3 benda yang sangat strategi. Pertama, ia rekodkan secara hitam putih yang kita pertikaikan kesahihan persetujuan kita. Kedua, ia dengan jelas menafikan apa-apa anggapan yang kita ni diam tanda setuju. Dan ketiga, yang paling penting, ia paksa pihak sana untuk jawab dalam kerangka undang-undang, bukan lagi setakat bagi alasan biasa-biasa. Okey, mari kita tengok macam mana rantaian ini berfungsi. Mula-mula, kita hantar notis yang jelaskan macam mana persetujuan kita tu tak sah. Lepas tu, kalau pihak berkuasa atau institusi tu gagal nak selesaikan isu tu atau buat-buat tak tahu, kegagalan mereka untuk bertindak itulah yang mengesahkan kecederaan undang-undang kita. Dan dari situlah locus standi kita jadi makin kukuh. Baik, ini membawa kita kepada aplikasi yang paling kritikal sekali, bidang perubatan. Dalam konteks yang melibatkan tubuh badan kita, nyawa kita, prosedur untuk dapatkan informed consent ni sepatutnya sangat-sangat ketat. Apa-apa pertikaian dalam hal ni, ia tak dinilai berdasarkan emosi, tapi berdasarkan pematuhan kepada prosedur.
Dan slide ni, ia tunjukkan perbezaan tu dengan sangat jelas. Satu hal kalau kita nak raih simpati orang ramai. Tapi, untuk menang di mahkamah, kita kena buktikan ada kegagalan prosedur. Adakah pesakit dapat maklumat yang tak lengkap? Ada tak tekanan ekonomi atau diskriminasi? Adakah risiko sebenar disembunyikan? Ini semua soalan-soalan prosedural, bukan soalan emosi. Analisis kita sangat jelas tentang perkara ni. Dalam gelanggang undang-undang, kemenangan bukan milik orang yang ceritanya paling sedih, tapi milik mereka yang boleh buktikan satu persatu macam mana prosedur undang-undang untuk mendapatkan persetujuan yang sah itu telah dilanggar. Jadi, inilah dia perbezaan yang paling asas sekali. Dengan adanya locus standi, isu kita berubah. Ia bukan lagi sekadar, saya tak puas hati dengan rawatan ni. Tapi ia menjadi satu dakwaan yang mahkamah boleh adili. Anda telah gagal tunaikan kewajipan undang-undang anda untuk dapatkan persetujuan termaklum daripada saya. Dan ini adalah sesuatu yang mahkamah boleh buat keputusan. Akhir sekali, ia tinggalkan kita dengan satu persoalan untuk difikirkan. Adakah prosedur undang-undang yang ketat ni satu halangan untuk kita dapat keadilan? Atau adakah ia sebenarnya satu-satunya jalan yang berstruktur yang betul-betul melindungi hak individu sambil memastikan semua pihak, tak kira pesakit atau pengamal perubatan, beroperasi dalam satu kerangka yang adil dan telus? Fikir-fikirkan. Dalam kupasan kali ini, kita akan bedah satu isu perundangan yang kritikal, satu cabaran yang ramai sangat hadapi. Anda mungkin ada kesan sampingan, ada FEI, tapi kenapa pintu mahkamah tu macam tertutup rapat? Jom kita fahamkan kenapa dan yang lebih penting, macam mana pintu tu boleh dibuka semula. Ayat ni, ia adalah satu realiti yang pahit untuk ramai orang. Mereka menderita akibat AFEI, iaitu kejadian buruk selepas imunisasi. Ini bukan soal menafikan kesakitan atau kecederaan anda, sama sekali bukan. Tapi ini adalah tentang memahami apa halangan sebenar dalam sistem undang-undang. Sebab, kecederaan fizikal tu satu perkara, tapi pembuktian di mahkamah itu adalah satu permainan yang sama sekali berbeza. Okey, ini rangka kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan masalah pokok dia. Lepas tu, kita guna satu analogi yang mudah faham. Kita akan tengok macam mana satu persetujuan tu boleh jadi tak sah. Dan di situlah kita perkenalkan alat proseduralnya. Akhir sekali, kita gabungkan semua ni untuk tunjuk cara membina satu kes yang mantap. Baik, mari kita masuk terus ke isunya. Bila satu kes tu dibawa ke mahkamah, fokus hakim tu akan beralih serta-merta. Bukan lagi pada penderitaan fizikal anda, tapi pada sehelai kertas, satu dokumen yang mungkin anda tanda tangan tanpa fikir panjang masa tu. Tengok betul-betul perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, itu realiti anda. Apa yang anda rasa, apa yang anda lalui. Kesakitan, penderitaan, kerugian. Tapi di sebelah kanan, itu adalah realiti undang-undang yang dingin. Hitam putih. Mereka tak nampak penderitaan anda. Apa yang mereka nampak? Satu benda saja. Tanda tangan anda pada borang persetujuan tu. Dan bagi mahkamah, tanda tangan tu dah jadi macam satu perisai utama untuk pihak lawan. Ia satu kontrak. Jadi tolong ingat ayat ni. Isu utamanya bukan kecederaan. Isu utamanya ialah persetujuan. Selagi persetujuan yang anda beri itu dianggap sah, tuntutan anda akan berdepan dengan satu tembok yang sangat-sangat besar. Okey, konsep undang-undang ni mungkin nampak rumit. Jadi, untuk kita faham dengan mudah, mari kita guna satu analogi yang saya rasa semua orang boleh faham. Gelanggang silat. Bayangkan senario ni. Pesilat tu masuk gelanggang dengan rela hati. Dia tahu silat ni ada risiko. Lepas tu dia tanda tangan pula borang pengesahan. Jadi, bila dia cedera disebabkan teknik biasa dalam satu perlawanan, borang itulah yang akan jadi bukti utama. Dia dah terima risiko tu. Hujah dia boleh jadi mati sebelum sempat bermula pun. Dan inilah rumusan undang-undangnya. Bila ada satu persetujuan yang sah, ia bertindak macam asid yang melenyapkan asas tuntutan anda. Ia satu perisai yang amat kuat. Tapi, persoalannya, adakah semua persetujuan itu betul-betul sah? Di sinilah ceritanya jadi menarik. Di sinilah keseluruhan hujah kita beralih. Sebab, undang-undang sendiri pun akui, bukan semua tanda tangan tu sama nilainya. Sesuatu persetujuan, walaupun dah ditandatangani, ia boleh dianggap cacat dari segi undang-undang. Fikirkan tentang syarat-syarat ni. Adakah anda diberi pilihan yang sebenar? Atau adakah anda dalam situasi di mana kalau anda menolak, akan ada akibat buruk menanti? Macam hilang kerja ke, tak boleh sambung belajar ke? Kalau ada unsur-unsur paksaan atau kalau ada maklumat penting yang disembunyikan daripada anda, maka kesahihan tanda tangan anda tu boleh dipersoalkan. Inilah soalan strategi yang paling penting sekali.
Anda tak boleh, anda tahu tiba-tiba muncul di mahkamah dan cakap, oh saya dipaksa. Tak boleh. Anda perlukan rekod. Anda perlukan satu jejak kertas yang membuktikan anda memang dah cabar kesahihan persetujuan tu dari awal lagi. Dan di sinilah kita perkenalkan Notice Procedural atau SN 2.0. Penting sangat untuk faham benda ni. Ini bukan surat aduan. Ini bukan surat untuk luar perasaan. Bukan. Ia adalah satu instrumen prosedural yang direka khas untuk satu tujuan undang-undang yang sangat spesifik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu istilah ni, locus standi. Secara mudahnya, ia bermaksud hak untuk berdiri di mahkamah. Tanpa locus standi, anda tak ada hak untuk didengar pun. Tak kisahlah betapa kuatnya kes anda. Anda perlukan lesen ni. Dan lesen ni, ia perlu dibina. Jadi SN 2.0 inilah mekanismenya. Inilah cara untuk membina lesen tadi. Fungsi dia adalah untuk letakkan bantahan anda secara rasmi ke dalam rekod untuk membina satu rantaian fakta yang mahkamah tak boleh buat-buat tak nampak. Lihat, setiap poin ni ada tujuan strategik dia. Ia merekodkan bantahan anda, jadi tak ada siapa boleh pusing cerita kata anda setuju. Ia beri notis pada pihak berkuasa, beri mereka peluang untuk betulkan keadaan dan yang paling penting, ia membina asas fakta yang anda perlukan untuk buktikan yang anda ada hak untuk berada di mahkamah. Sekarang, jom kita lihat perbezaan sebenar di alam nyata yang langkah prosedural ni boleh buat. Ia mengubah 100% cara mahkamah pandang anda sebagai seorang penuntut. Ini dia, perbezaan antara langit dengan bumi. Tanpa SN 2.0, anda masuk ke mahkamah terikat dengan tanda tangan anda sendiri. Anda nampak macam orang yang dah reda dengan risiko. Tapi dengan SN 2.0, anda masuk sebagai pihak yang dah rekodkan bantahan dari awal lagi, secara rasmi dan bertulis. Anda bukan lagi sekadar mangsa, anda adalah pihak yang ada pertikaian undang-undang yang sah dan perlu didengar. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Perjalanan ini bermula dengan AEFI. Inilah kecederaan fizikal, penderitaan anda, titik permulaan kerugian yang anda alami. Lepas tu, anda terlanggar satu tembok undang-undang yang besar, borang persetujuan. Ia dibina khas untuk jadi penghalang untuk menutup pintu kepada hak anda menuntut keadilan. Dan akhir sekali, SN 2.0, ia bukan magic. Ia adalah kunci prosedural yang dicipta untuk satu tujuan sahaja, untuk membuka semula pintu yang telah ditutup oleh tanda tangan anda. Dan dengan berbuat demikian, ia memberikan anda locus standi, hak untuk didengar. Jadi, soalan terakhir yang anda perlu tanya pada diri sendiri bukanlah adakah saya cedera, tapi soalan yang lebih penting ialah, adakah rekod prosedural saya telah dibina dengan cukup kemas, cukup kuat untuk pastikan suara saya akan didengar di tempat yang paling mustahab. Selamat datang. Untuk perkongsian kali ini, kita akan guna satu analogi yang saya rasa semua orang boleh faham. Gelanggang silat. Kenapa? Sebab kita nak bedah siasat satu idea undang-undang yang terus terang agak rumit, iaitu informed consent atau persetujuan termaklum. Dan kita akan lihat macam mana konsep ni jadi kunci untuk kita dapat lesen masuk mahkamah atau apa yang peguam panggil locus standi. Okey, soalan ni memang soalan besar. Macam mana kita sebagai orang biasa nak tegakkan hak kita terhadap satu keputusan yang nampak macam kita dah bersetuju. Tak kiralah kita berdepan dengan pihak berkuasa ke atau institusi perubatan. Sebenarnya, jawapannya bukan terletak pada siapa yang paling kuat menjerit, tapi ia bergantung pada satu benda je. Adakah persetujuan yang kita beri tu betul-betul sah di sisi undang-undang? Jom kita bayangkan balik gelanggang silat tadi. Sebelum seorang pesilat tu masuk, dia mesti faham apa risikonya kan? Tapi persetujuan dia tu hanya akan jadi sah kalau 4 syarat ni dipenuhi. Pertama, ia mesti sukarela. Kedua, pesilat tu kena tahu semua peraturan dan risiko. Ketiga, tak ada paksaan langsung. Dan keempat, risiko cedera tu mestilah sesuatu yang kita boleh agak. Inilah dia teras kepada informed consent. Jadi, dalam gelanggang ni, ada satu hubungan antara individu yang kita panggil pesilat dengan penganjur atau pihak berkuasa. Si pesilat ni setuju untuk ikut peraturan sebab dia percaya penganjur dah berlaku jujur tentang semua benda. Asas kepada semua ni ialah kepercayaan dan ketelusan. Okey, ini membawa kita kepada satu prinsip undang-undang yang dah lama wujud. Volenti non fit injuria. Bunyi macam complicated tapi maksudnya mudah je. Kepada orang yang rela,
tiada kecederaan dilakukan. Maksudnya, kalau anda faham risikonya dan anda masuk gelanggang tu dengan rela hati, undang-undang akan anggap anda dah terima risiko tu. Jadi, kalau berlaku kecederaan yang memang dijangka, pintu untuk menuntut dah tertutup. Tapi, apa jadi kalau persetujuan tu sendiri ada masalah? Kalau kepercayaan yang jadi asas persetujuan tu dikhianati? Kat sinilah keadaan mula jadi menarik dari sudut undang-undang. Inilah dia analogi yang paling cun untuk keadaan di mana persetujuan jadi tak sah. Contohnya, apa jadi kalau pesilat tu diugut? Kalau kau tak bertanding, kau kena buang kerja. Itu paksaan kan? Atau dia tak diberitahu yang lawan dia akan guna senjata tersembunyi. Ini pula maklumat yang tak lengkap. Dalam situasi macam ni, persetujuan yang dia bagi mula-mula tadi jadi batal. Mungkin ada yang tanya, kenapa tak bantah awal-awal? Betul. Tapi undang-undang pun faham, persetujuan boleh dicabar kemudian, terutamanya kalau ia didapati dengan cara yang salah. Kalau kita tak bantah awal-awal, tak semestinya ia menghalalkan persetujuan yang tak sah tu. Cuma, beban untuk buktikan ia tak sah sekarang terletak di atas bahu kita. Nah, dari sinilah kita akan kenal konsep yang paling penting untuk pastikan kes kita didengari oleh pengadil, iaitu mahkamah. Bila inform konsen kita dicabuli, ia sebenarnya mewujudkan satu kecederaan undang-undang dan kecederaan inilah yang akan bagi kita locus standi. Locus standi ni, anggap je ia macam lesen untuk kita berhujah di mahkamah. Ia bukan hak automatik tau. Kita kena buktikan yang kita ada kepentingan yang sah dan kita betul-betul dah alami kecederaan yang diiktiraf undang-undang. Dalam konteks kita hari ni, kecederaan tu ialah hak kita untuk bagi persetujuan yang bebas dan termaklum telah dicabuli. Jadi, macam mana kita nak bina kes kita? Selalunya, ia bermula dengan notis rasmi. Yang menariknya pasal notis ni, satu dokumen ni je boleh jadi kunci kepada segalanya. Ia adalah langkah pertama yang mengubah rungutan peribadi kepada satu pertikaian undang-undang yang formal. Notis rasmi ni sebenarnya buat 3 benda yang sangat strategi. Pertama, ia rekodkan secara hitam putih yang kita pertikaikan kesahihan persetujuan kita. Kedua, ia dengan jelas menafikan apa-apa anggapan yang kita ni diam tanda setuju. Dan ketiga, yang paling penting, ia paksa pihak sana untuk jawab dalam kerangka undang-undang, bukan lagi setakat bagi alasan biasa-biasa. Okey, mari kita tengok macam mana rantaian ni berfungsi. Mula-mula, kita hantar notis yang jelaskan macam mana persetujuan kita tu tak sah. Lepas tu, kalau pihak berkuasa atau institusi tu gagal nak selesaikan isu tu atau buat-buat tak tahu, kegagalan mereka untuk bertindak itulah yang mengesahkan kecederaan undang-undang kita. Dan dari situlah locus standi kita jadi makin kukuh. Baik, ini membawa kita kepada aplikasi yang paling kritikal sekali, bidang perubatan. Dalam konteks yang melibatkan tubuh badan kita, nyawa kita, prosedur untuk dapatkan inform consent ni sepatutnya sangat-sangat ketat. Apa-apa pertikaian dalam hal ni, ia tak dinilai berdasarkan emosi, tapi berdasarkan pematuhan kepada prosedur. Dan slide ni, ia tunjukkan perbezaan tu dengan sangat jelas. Satu hal kalau kita nak raih simpati orang ramai. Tapi, untuk menang di mahkamah, kita kena buktikan ada kegagalan prosedur. Adakah pesakit dapat maklumat yang tak lengkap? Ada tak tekanan ekonomi atau diskriminasi? Adakah risiko sebenar disembunyikan? Ini semua soalan-soalan prosedural, bukan soalan emosi. Analisis kita sangat jelas tentang perkara ni. Dalam gelanggang undang-undang, kemenangan bukan milik orang yang ceritanya paling sedih, tapi milik mereka yang boleh buktikan satu persatu macam mana prosedur undang-undang untuk mendapatkan persetujuan yang sah itu telah dilanggar. Jadi, inilah dia perbezaan yang paling asas sekali. Dengan adanya locus standi, isu kita berubah. Ia bukan lagi sekadar, saya tak puas hati dengan rawatan ni. Tapi ia menjadi satu dakwaan yang mahkamah boleh adili. Anda telah gagal tunaikan kewajipan undang-undang anda untuk dapatkan persetujuan termaklum daripada saya. Dan ini adalah sesuatu yang mahkamah boleh buat keputusan. Akhir sekali, ia tinggalkan kita dengan satu persoalan untuk difikirkan. Adakah prosedur undang-undang yang ketat ni satu halangan untuk kita dapat keadilan? Atau adakah ia sebenarnya satu-satunya jalan yang berstruktur yang betul-betul melindungi hak individu sambil memastikan semua pihak, tak kira pesakit atau pengamal perubatan, beroperasi dalam satu kerangka yang adil dan telus? Fikir-fikirkan.